Ya, saya nak mulakan dengan menjawab soalan yang ditanya semalam oleh siapa itu yang tanya? Himanshu, okey. Tapi Himanshu tak ada hari ini ya. Himanshu ada tak? Oh, Sultan is here ya. Okey, right. Himanshu semalam ada tanya tentang dakwaan yang dibuat oleh Dr. Perbankan bahawa kerana kita telah mendakwa JKP dan Pedak, sepatutnya tidak harus untung apabila bina rumah rakyat atau rumah mampu milik. Kerana dalam 15 projek mereka untung 150 juta. Saya harap ini boleh dicatatlah. Mereka untung 150 juta ringgit. Untuk bina hampir 10,000 unit rumah. Sedangkan kerajaan negeri kita bina 22,575 unit, 22,575 unit, kita rugi 500 hingga 800 juta ringgit. So kita rugi 500 hingga 800 juta ringgit. Kenapa kita tak boleh bagi angka tepat? Kerana ini makan masa 10 hingga 15 tahun. Masa itu kita tak tahu apakah kos pembinaan. Tapi sekurang-kurangnya kita akan rugi 500 juta. Tapi mereka boleh untung 150 juta. Kita rugi pula 500 juta. Kalau kita bina dia punya bilangan rumah 10,000 unit, kita pun akan rugi sekurang-kurangnya 200 juta. Tapi dia boleh untung 150 juta. Mengapa dia boleh untung 150 juta? Kerana dia bina rumah mahal. Rumah paling mahal sampai harga 1.85 juta, 1.85 million. Ini sekali lagi saya minta ia dicatat, kerana semua pun saya cakap berulang-ulang tapi tak disiapkan. So 1.85 juta ringgit. Nah, ini kita tanya mengapa bila Perdana Menteri cakap jangan untung bila bina rumah mampu milik atau rumah rakyat, JKP dan Pedak boleh untung sampai 150 juta ringgit untuk 15 projek. So itulah sebabnya kita nak penjelasan berkaitan dengan perkara ini. Nawabi jadi akan jumpa dengan Dato' Zana Abidin Osman bila? Pada 27 hari bulan November. So sekarang Ketua Pembangkang tak ada isu lagi. Tak boleh jawab mengapa mereka untung 150 juta bila sepatutnya tak untung, seperti yang dinasihatkan oleh Perdana Menteri. Mengapa bina rumah mahal sampai 1.85 juta? Adakah harga 1.85 juta? Adakah ini harga mampu milik? Adakah harga yang mampu dibeli oleh rakyat tempatan di Teluk Kembang oleh Pedak? Bila tak boleh jawab, dia boleh cakap, oh you hantam kita, you sendiri pun bina rumah sampai jual 3 juta. 3 juta. Ini 3 juta. Kunci ni 3 juta. Saya sudah cek dengan Datuk Sri, memang ada 3 juta. Ini ada 3 juta. Di Residence Phase 1 3.5 juta ada. Di Residence Phase 2 3.1 juta ada. Ini dibina oleh PDC. Tapi ini dibina oleh kerajaan BN dulu. Tengok, submission date 2005, approval date 2006, commencement of work 2007. Masa itu kita belum jadi kerajaan. Ia disiap pada 2010. Tapi kelulusan semua dibuat sebelum 2008. Sebelum kita jadi kerajaan. So itulah makan diri. Dia nak hantam kita, dia hantam diri sendiri. Itu diluluskan di bawah pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional. Nah, itulah yang saya sebut. Bila kita bina rumah rakyat, kita bina rumah mampu milik di kawasan pulau, maksimumnya RM400,000. Di antara RM72,500 hingga RM400,000. Di seberang di antara RM42,000 hingga RM250,000. Tapi mereka bina
Ini tahun sebelum 2008, bukan tahun sekarang. How many years ago? 7 years ago. 8 tahun sebelum ini. Dia boleh bina sampai 3 juta. Belum taubat lagi, sekarang dah jual sampai 1.8 juta. So saya harap itu Zahra harus tarik balik dakwaan dia, minta maaf lah. Tolonglah. Ini fakta salah. Ini dibuat oleh pentadbiran anda semasa anda jadi esko. Kalau nak salahkan, salahkan diri sendiri. Itu saja. Ada apa soalan? Now check. You can check that we sold maximum of 306. Maximum of 306, right? Our actual price is 159. But bila saya dah check, that 306 tu hanya satu unit saja. Because dia corner, dia ada besar tanah yang luas. Jadi that is the maximum price yang jual. Satu unit. But the other price is 159. That was because extra land. Yeah, extra land. They sold extra land. Only one unit. But the rest all other units yes. is so dia ada special case lah. Dia Because guna extra yang land. maksimum sekali. So, maksudnya ya, hanya satu unit dalam seluruh proses. Yeah, that's no And then problem. because dia jual lebih tinggi kerana dia beli tambah tanah. Tanah. So I think that one is separate case lah. So other units sell at what? 159. 159. Yeah. So di sini kita tak jual sampai mereka 3 juta, 31 juta. Terima kasih kepada saya pun tak tahu dia jual harga tanah sampai 3.5 juta. Ini baru saya tahu. Saya tak tahu dia jual sampai 3.5 juta. Sekarang baru tahu. Tapi itu diluluskan oleh BN sendiri. Yes? Yeah. Yeah. How about the Strata Idaman this? Strata Idaman, okay, there's one more Strata Idaman. Okay, our selling price is 230. Okay, of course there are the highest price that we sold is the same case lah. Where is a corner unit special, right? Extra land. That's why becomes 360. But it's a very isolated case where No, it's alright. This is a standard price. Sometimes when you have extra land, you don't buy extra land. That one is given lah. yeah, so we sell extra. Every land, extra land is charged differently. But since we took over, we have said that we want to keep within the price range. So when you talk about this 3 million, that one is no excuse. Whatever you want excuse to do, extra land, no extra, 3 million, no excuse. But that is done not during our time, that's done during Barisan National's time. So I hope you all don't, I hope the Ketua Pembangkang focus on the 3 million, not on the 10,000, 20,000 or 100,000 difference. The 3 million one, how are they going to answer? Don't miss the woods from the trees. Okay. I just ask her to withdraw. Give her time when she ask her, give her some time to reflect on the wrongs that she has done. Time to reflect on the mistake that she has done. No, I want to only focus on this one 3 million. The others one, okay lah, maybe she doesn't understand. Isolated case, she understand. But I want to focus on the 3 million. She said we sell the 3 million. That one no excuse one. 3 million no excuse. But that was approved during Barisan National's time. I mean, kita nak cakap lah jumlah besar-besar 3 juta. Kita tak mau cakap 300,000. Kita cakap 3 juta punya case, itu yang besar. Itu baru bermakna. Itu baru signifikan. Yang ini macam mana kira pula. And this one was done all under Barisan National's time. Terima kasih. Bagi tahu sama saya kerana saya pun tak tahu kita ada jual harga rumah 30.5 juta masa itu. Tapi selepas kita ambil lagi, kita cakap kalau nak bina rumah ialah rumah mampu milik. Tak boleh jual rumah mahal-mahal. Itu kita sudah ubah pendekatan. Okay? Any other questions? This is high end. Because it's a high end.